Jadi bunyi di sini maghdubi. Sebutan huruf dad jangan tertukar dengan huruf dal ya. Jangan maghdu. Bila du nipis, kita letak pada apa? Hujung lidah letak pada pangkal gigi kecil atas, dia jadi macam huruf dal. Tepi lidah sentuh pada garham. Cara mudah, kita naikkan keseluruhan lidah kita ke atas. Tebal. Bu. Bunyi dia bu. Bo. Di. Bu. Okay. Dan untuk teori makhraj huruf dad, tepi lidah kena garham. Yang ni tuan-puan tak cukup sekadar belajar teori. Dia kena teori dan praktikal. Sebab takut silap faham. Bila silap faham, kat situlah berlaku apa? Jadi sebut dad sampai sengit-sengit mulut. Sebab apa? Duk fikir tepi lidah. Garham kiri ataupun kanan. Sekali, mo lagu tu. Sengit mulut. Tak. Okay, kena faham baik. Makhraj bagi huruf dad. Tepi lidah kita dengan garham ni sangat hampir tuan-puan. Yang geraknya hanya lidah ke garham. Okey? Bukan sekali dengan mulut-mulut. Tak. Mulut duk diam ya, duk tengah ni ya. Contoh saya sebut huruf dad, bo, di, bu. Mulut duk tengah-tengah ni ya. Dia tak ada bawa mo mulut sampai sengit. Tak. Tepi lidah dengan garham ni dekat saja. Okey? Hanya rapatkan. Bila kita naikkan keseluruhan lidah, tengah lidah kita tadi, pangkal lidah dan tengah lidah ke atas, biasanya dia akan menyentuh dah. Cuma kita beratkan sedikit ke belah-belah mana yang kita selesa, yang biasa buat.